Cuba korang tengok gambar-gambar ni. Gambar ni semua datang dari sebuah pulau di Mexico, iaitu The Island of the Dolls. Ada cerita di sebalik macam mana pulau ni boleh jadi penuh dengan patung-patung yang menyeramkan ni. Kisah ni bermula pada tahun 1950-an. Pada masa tu, ada seorang lelaki yang bernama Julian Santana Barrera yang tinggal di pulau tu seorang diri. Saiz pulau ni taklah besar mana dan pulau ni terletak di dalam satu kawasan paya. Satu hari, ada seorang budak perempuan yang mati lemas di dalam paya tu dan lokasinya tak jauh dari rumah Barrera. Keesokan harinya, Barrera terjumpa anak patung yang hanyut di dalam paya tu dan dia percaya pemilik asal anak patung tu ialah budak perempuan yang dah mati lemas tu. Disebabkan Barrera tak nak roh budak perempuan tu ganggu dia, Barrera telah menggantungkan anak patung yang dia jumpa tu pada dahan pokok tak jauh dari tempat di mana budak perempuan tu lemas. Sejak dari itulah, Barrera menjadi obses mengumpul anak patung. Dia telah menggantung lebih dari 1,500 anak patung ke dahan pokok di sekeliling pulau tu. Setelah 50 tahun mengumpul anak patung, pada tahun 2001, Barrera telah ditemui mati lemas di tempat yang sama di mana dia menemui budak perempuan yang malang tu dulu. Selepas kematiannya, ahli keluarga Barrera menjadikan pulau tu sebagai tempat pelancongan. Sejak pulau tu dibuka pada orang ramai, ada pelancong mendakwa yang mereka pernah melihat tangan dan kaki anak patung di situ bergerak sendiri. Selain tu, ada juga pengunjung yang kata mereka pernah mendengar anak patung di situ berbisik antara satu sama lain. Disebabkan kepercayaan ni, ada sesetengah pengunjung yang akan bawa anak patung ke pulau tu dan mereka akan gantung anak patung yang mereka bawa tu ke dahan pokok sama macam apa yang Barrera buat dulu. Bagi Nas, itu kepercayaan setempat lah. Kalau nak pergi melancong, just nak tengok-tengok boleh. As long as jangan sampai terbuat benda-benda syirik.